Assalamualaikum, apa khabar semua? Untuk siri terbaru ni kami akan ke Mungkin Panco yang terletak di dalam daerah Muar. Dengar cerita dekat sana, tempat cantik-cantik, makanan sedap-sedap. Apa tunggu lagi? Jom kita ke Panco! Panco dahulunya adalah sebatang sungai pelabuhan yang sibuk dengan hasil pertanian dan hasil peladangan seperti beras, minyak sawit dan getah yang datangnya daripada pendalaman dengan hulu sungai yang penuh dengan tongkang-tongkang. Bagaimanapun, sebagai jalan jaringan utama, bandar ini berkembang pada tahun 1970 tetapi dengan pembinaan Lebuh Raya Utara Selatan dalam tahun 1980. Perasmian taman-taman perindustrian di sekitarnya juga membawa satu pemilihan kecil kepada penduduk bandar itu dan ekonominya. Panco juga pernah terjejas oleh banjir terburuk di Johor pada lewat tahun 2006 dan awal tahun 2007. Kedai makan Haji Mas Juki. Assalamualaikum, apa khabar semua? Ya, dah pun sampai di kedai makan Haji Mas Juki dekat Panco. Tak lengkap lah kalau ada di daerah Muar ni tak perkena mi Bandung. Tapi yang di sini bukan biasa-biasa, dia luar biasa. Nak tahu macam mana? Kena tengoklah. Mari. Ya, Alhamdulillah kita dapat berjumpa dengan pemilik generasi yang kedua kedai makan Haji Mas Juki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama siapa tuan? Saya Nizam bin Mas Juki. Nak panggil apa ni? Nizam ya. Panggil Nizam je. Cik Nizam. Boleh cerita sikit sejarah tentang kedai makan Haji Mas Juki? Okey. Tahun 1988 kita mula, orang tua saya lah yang mula-mula berniaga. Selepas tu saya ambil alih daripada ni tahun 2011 setelah ibu saya meninggal sampai hari ni lah. Ni kalau dulu ni, kalau 1988, kalau kedai dia memang macam gini ke? Macam ni lah. Macam gini lah, cuma tempat ni lah lain sikit lah. Tempat ni berbeza sebab sini dulu runtuh, ni sudah dibaik pulih jadi macam ni lah. Dulu bukan macam ni, tak terurus lah. Sekarang ni baiklah kerajaan buat macam ni. Alhamdulillah. Kira tempat ni dia naikkan balik lah. Ya. Sebab dengan cerita sini pun sering kali banjir. Ya, betul. Itu tahun 2007 dengan 2011 yang besar lah. 2003 ada juga naik tapi tak besar sangat seperti 2011. 5 kaki lebih. Wih, tinggi. Tinggi lebih pada saya tu. Tapi kalau kita tengok hari ni, tempat ni cantik ya. Cantik dengan ada boat house-nya, dengan sungainya bersih. Ya, betul. Dengan deretan kedai makan yang paling legend, kedai makan Haji Mas Juki ni ya. Okey, kalau dulu-dulu masa buka kedai tu jualan macam mana tu? Kita jual sekadar je lah orang kampung, jual roti canai. Sehingga sekarang pun ada lagi roti canai saya yang buat. Tengok tangan tahu tu. Nampak kena minyak mata tu. Saya yang buat sampai hari ni. Tapi dulu orang lain lah, kita upahkan orang. Dan sekarang ni bila kita belajar, saya buat sendiri lah. Dan dikatakan menu sekarang ni yang tengah top dekat sini dan menjadi kegilaan orang ramai, mi Bandung udang galah.
Ya, betul. Tu idea siapa tu? Okey, menu special tu datangnya daripada abang saya lah. Dulu bila orang pergi ke Pancur, apa makan, dia orang tanya apa makan yang special. Jadi kita pun tak tahu apa yang ini kan. Cuba mi Bandung, entah macam mana datang idea nak kita lebihkan lagi menu tu kan. Kita buatlah mi Bandung udang. Kita buat udang galah lah sebab kita depan sungai ni kan. Betul. Tu dia. Kalau kita tengok dekat dinding-dinding dengan tiang tu penuh dengan geng stiker-stiker motor yang datang convoy. Sampai setiap hari datang lah. Memang makan kat sini. Ya, Baik. betul. Selain daripada mi Bandung udang galah tu, ada juga tak macam makanan-makanan ataupun masakan ni menggunakan udang galah? Ada. Kita ada makan tengah hari, udang butter, udang sambal, udang goreng. Selain daripada Cik Nizam sendiri lah, ada turunkan tak juga perniagaan ni kepada generasi yang Ya, seterusnya? turunkan kepada anak saya yang sulung tu lah. Dia lah yang akan jaga benda ni semua. Sebab saya pun mungkin akan pantau saya akan mantau. Kiranya dah sampai ke generasi yang ketiga dah kedai makan Haji Mas Cuki ni. Tahniah. Baik, lepas ni kita ingat nak pergi ke dapur sekejap. Boleh? Nak tengok masak-masak sikit, lepas tu kita makan. Boleh tuan? Boleh. Ya, Alhamdulillah. Ni dia antara hidangan-hidangan yang ada di kedai makan Haji Mas Cuki. Antaranya kita ada mi Bandung biasa, ada daging, ada telur. Memang nampak mantap. Tak sabar dah nak makan. Dan ada juga mi Bandung udang galah yang paling special kat sini. Saya tak percaya tengok tiang tu. Berapa ramai orang datang right kat sini nak makan mi Bandung udang galah, kedai makan Haji Mas Cuki ni. Dan ada juga masakan yang lain untuk dimakan dengan nasi, macam masak lemak, udang galah, ada juga udang galah butter milk. Kan, udang galah butter. Lepas tu ada udang galah goreng juga. Masya-Allah. Dia sebenarnya masakan udang ni dia kita boleh nak sekilo. Kalau kita nak contoh udang galah goreng saya sekilo, berapa ringgit. Macam butter macam ni RM90. Saya udang kita tengok macam tu, besar macam tu. Puas hati. Ni sesuai lah, tiga-tiga ni makan dengan nasi. Oi, nampak cukup menyelerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak rasa yang mi Bandung biasa terlebih dahulu. Satu suapan kuah yang boleh menggembirakan saya hari ini. Manusia ni selain daripada hiburan, lagu-lagu, apa semua, makanan ni pun ada salah satu hiburannya juga. Dan bila dia masuk kena dengan lidah tu, dia akan mengeluarkan satu rasa terhibur. Dan rasa dengan mi dia tak kembang nampak. Dan juga daging sikit. Daging lembut kena pula dengan mi dia yang tak kembang tu, sedang elok. Mi Bandung ni dia kena ada telur macam tu baru jadi. Mari kita beralih kepada yang ada udang galah pula. Kita nak tengok dia pi macam mana. Ni dia. Wah. Dan ni dia rasa lemak-lemak manis. Oh, sayang. Dia sebenarnya kalau udah makan udang galah ni, saya taklah pandai sangat. Allah, orang nampak. Baru cakap. Tak pandai sangat, mak kecil be. Sesungguhnya udang galah dengan mi Bandung memang ngam. Udang galah ni susah nak jumpa, tapi dekat Pancur ni memang terkenal. Kalau lalu sepanjang sungai Pancur ni memang ramailah orang duk mancing udang galah tu. Lepas tu ada juga bot yang bawa pemancing pergi mancing udang galah, dan ada jugalah replika udang galah di situ. Bila dia letak udang galah tu, dia rasa lain, aroma dia pun lain, manis dia pun lain. Memang antara menu yang
menjadi apa ni, kegemaran orang ramai kat sini juga. Mi Bandung Udang Galah. Dan sepinggan untuk mi Bandung Udang Galah ni bermula dari harga RM25 sahaja. Cerita pasal mi Bandung, insya-Allah nanti akan ada mi Bandung Run. Di Muar nanti. Tarikh pendaftaran 10 Jun hingga 10 Ogos 2026 untuk Mi Bandung Runs, dan tarikh larian 12 September. Dan alihkan kita punya Mi Bandung ni satu suapan lagi, takut ketagih tak lagi. Kenapa nak main balik susah ni kan. Kita nak rasa dia punya kuah masak lemak terlebih dahulu. Wih, masak lemak dia letak daun kunyit ya. Lepas tu dia ada rasa kunyit lebih. Wow. Oh, berpeluh tu. Kena-kena dia masak lemak berpeluh tu. Mitik tu. Satu Malaysia nak tengok betapa segarnya. Sikit Mi Bandung pula. Udang galah masak lemak. Tadi kita rasa dekat Mi Bandung tu dia ada rasa pedas, rasa berkacang, ada berlemak, ada rasa sepis udang. Di masak lemak ni dia rasa kesegaran santan bergabung dengan isi udang galah tu. Weh, ngam ah. Bang tadi ya. Tengah mengantuk disorongkan bantal macam ni ya. Jadi dah. Baik, dan sekarang kita nak rasa dia punya udang galah goreng pula. Dan best tu udang galah dia kat sini sama saiz dia dah kelas dah. Cantik-cantik bawah. Siapa yang tengok video ni, cepat-cepat lah start motor, start kereta kan, datang makan udang galah dekat kedai makan Haji Mas Juki. Udang galah goreng saja pun sedap lah. Saya nak ambil satu udang butter last. Lepas ni kita nak tinggal sikit untuk kawan-kawan kita. Pak, sekilo RM90 saja. Banyak oh. Tapi yang ni tak sampai sekilo lah. Kalau sekilo tu dia lebih lah, dalam mungkin 8 ke 9 ekor. Tengok saiz dia macam mana. Saya teringat lah isi lobster. Dia lebih kurang macam ni lah. Ni kau macam kategori lobster jugalah ni. Orang panggil river lobster. Mana kuah dia tadi? Lembat sikit lah kuah dia. Berlemak elok. Rasa-rasa kari sikit. Terasa dia punya butter dengan apa tu, susunya tu. Kira tak sia-sia lah bawa motor jauh. Datang daripada Putrajaya tu ke Panco Muar ni. Kedai makan Haji Mas Juki dibuka hari Selasa sampai hari Ahad. Isnin cuti. Boleh datang. Kalau Sabtu Ahad tu dia buka awal sikit lah, 7 sampai pukul 6. Kalau hari biasa tu pukul 7 sampai pukul 5 saja. Boleh datang jemput makan kat sini. Alhamdulillah, kenyang. Rasailah kelazatan, keenakan, kesegaran udang galah di sini. Pasti anda tidak akan menyesal. Baik. Udang galah bukannya sedut, nak sedut. Jangan lupa sertai Mi Bandung Run 2.0. Tarikh pendaftaran 10 Jun hingga 10 Ogos 2026. Dan tarikh larian 12 September. Jemput ramai-ramai, sertai. Siapa ada nanti? Penat, tak payah lari lah. Jalan kaki dah. Jemput tau. Terima kasih kepada yang sudi menjayakan program ini, antaranya Koperasi Pembangunan dan Ekonomi Mungkin Panco Muar Berhad, Pejabat Daerah Muar, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara di bawah Projek Bersepadu Pembangunan Ekonomi Kampung Prospek, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW, dan juga Tok Penghulu Panco. Wih, ni kalau dapat satu ni agak-agak beratus-ratus pinggan.
Mi Bandung udang galah boleh buat ni. Baik, kalau sampai dekat Pancur Muar, jangan lupa singgah dekat kedai makan Haji Mas Juki. Perkenal dia punya mi Bandung udang galah. Sedap betul lah. Memang tak tipu. Kita jumpa dalam lain episod pula. Tapi yang penting dekat Pancur lagi. Saya Fendi. Assalamualaikum. Next time kita ambil.